Hello, Assalamualaikum everyone. Alhamdulillah wassalam wa marhaban bikum. Welcome to Safaratul Marwah podcast where we discuss about Umrah and Hajj. Tapi hari ni special sikit. Kita akan bincangkan pasal kurban. Pasal kita approaching Zulhijjah dan Zulkaidah kan. So together with me today, Shima. And my name is Zawin bin Hassan. And kita ada special guest hari ni. Yes. Yang masyarakat Singapura segani dan hormati dan sayangi. Betul. Itu yang penting. Pasal dia punya ilmu kurban ni very vast, and he also created a handbook untuk kurban. Yes. So ustaz-ustaz ke siapa-siapa yang buat kurban ni memang selalu look forward to dia punya courses every year. Kan? Selalu every year. I think you have been attending his courses for the past ada last year kan? Last year. Yang first time you tak dapat Nak join tak dapat. yang masa COVID tu you macam alamak ustaz kan masa ni buat apa tu kurban. Rugi tak dapat. Alhamdulillah last year dapat. Last year dapat. Sekarang kita kat Majidah Training Center. Tadi kalau you tahu Majidah Training Center ni, you tahulah siapa yang kita nak podcast ni. Yes. Kita nak interview ni. Kita perkenalkan. Dia pendiri di antara pendiri Masya-Allah. Majidah Learning Center, almarhum. Semoga kita doakan almarhum Amin, ya Allah. Majidah Amin. ditempatkan dengan para aulia syuhada Amin, dan solihin. Amin. insya-Allah. Allahumma amin. Jadi dengan kita nyari adalah Ustaz Kamsani Karim yang saya segani sebagai guru saya sendiri. Allah. Guru dalam ibadah kurban dan juga guru dalam Quran, dan beliau telah menghasilkan anak-anak yang menghafal Quran dan mengajar Quran, dan juga masyarakat Singapura. Banyak beliau telah lahirkan murid-murid yang telah banyak berbakti kepada Singapura dalam bidang ilmu Al-Quran. Di antaranya menantunya dan Ustaz Ahmad Daniel itu seorang qari Singapura yang disegani Singapura, insya-Allah. Jadi saya tak boleh jual minyak dengan Ustaz. Saya tak faham Ustaz punya background sangat. Saya faham, cuma atas cenggu je. Lebih baik Ustaz terangkan. Kita mulakan dengan background Majidah Learning Center dan dengan ilmu Quran Ustaz yang ada. Alhamdulillah. Saya rasa elok juga sebelum kita pergi jauh, kita adakan Fatihah dan kita minta salam keluarga dan sekarang Rasulullah bin Nabi awliya ulama wa ta'ala soleh. Semua tuan guru-guru kita lah yang telah berjasa sehingga kita boleh buat podcast pada pagi yang penuh berbahagia ini, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Safaratul Marwah punya director isteri tak ampunya syarikat inilah dia yang bagi Ustaz Daud Hassan juga isterinya Puan Shimah atas kata orang satu pagi yang santai ni sempena dah hujung-hujung Syawal nak ke Zulkaidah, Zulhijjah nanti kan. Jadi siang-siang kita orang satu promosi juga sekaligus. Kebetulan saya pun nanti nak buat juga kursus penyembelihan kan. Yes, betul. Jadi kita ucap terima kasih lah atas nak buat podcast pagi ni. Saya sambut dengan sangat kata orang kecil tapak tangan nyiru ditadahkan. Gitulah. Jadi saya sebenarnya kalau cakap dalam pengalaman saya dengan pada ibadah kurban ni, saya ingat dulu jasa seorang sahabat saya namanya Tuan Haji Abdul Hamid, seorang Arab. Dia daripada syarikat Kausan Alban. Jadi saya meniaga pasar nak jual daging. Dia bilang, "Abang ni, tolong saya sikit buat kurban boleh? Potong-potong daging lah." Saya bilang, "Okey, kurban no problem apa." Itu kerana Allah. Rupa itu pembuka pintu pertama saya untuk cinta tentang ibadah kurban ni. Dia pula pembekal. Waktu tu dia dapat tender MUIS. Saya tolong dia lah daripada keliling. Pertama sekali tengok kandang kambing lah macam mana dia atur. Kemudian tengok dia pay skinning, apa tu butchering. Lepas tu saya tengok penyembelihan macam satu tempat yang paling kritikal lah, ataupun yang paling penting. Pasal kita boleh kambing yang bagus, kita boleh semua yang cantik lah set up. Sembelih tak betul, halas semua, buang kes. Maksud dia tak sah lah. Jadi saya tahu macam apa minat. Kebetulan
saya jumpalah sikit baca buku daripada Brunei. Pasal buku tentang korban ni tak banyak. Memang betul. Daripada Brunei, daripada Mufti Brunei, daripada Jabatan Mufti dia lah. Saya tengok, Masya Allah lah. Macam manggil gitu untuk terus berkecimpung dalam arena korban ni dari tahun ke tahun lah. Itu dah, ini cerita 30 tahun dulu ni. 30 tahun dulu. 30 tahun dulu. Saya baru nak umur itu lagi. lebih kurang lah. Ustaz Kamsani ni dia badan Very pendekar strong. tau. Pendekar. Dia Itu buka muda-muda langkah. dulu lah. Memang lah. Saya anak-anak ni saya galak-galakkan, kalau you nak buat kerja, you mesti nak fit. Kalau pasal kau punya jasad ni rumah bagi ilmu, rumah bagi roh. Kita punya ilmu dengan roh bukan tingkat kat pokok, saya bilang tingkat ke badan. Habis kalau you dah dalam buah kena stroke apa, na'udzubillah lah kita minta, kita of course lah tak mesti exercise tak kena sakit, tapi tu usaha kita lah, badan mesti sado, otak mesti ada 7 PhD saya bilang. Lepas tu malam mesti ibadah kuat, baru orang tengok, kata Imam Ghazali, sakhsyah mukminin yang baik. Comel lah orang tengok. Kalau ada orang pemuda nak pinang anak perempuan kita, kalau tengok otak dia tajam, reveal knowledge, acquire knowledge, badan sadu, lepas tu akhlak cantik, kasi free pun tak apalah. Masya Allah. Contoh boleh gitu ya? Boleh. Jadi semenjak daripada kenal supplier tu, dah berkecimpung, dan macam mana pula minat tu boleh timbul sampai keluarkan SOP dan sampai tahap menjadi rujukan masyarakat Singapura, khususnya Masya Allah. dalam ibadah penyembelihan ni. Okey, kemudian saya juga aktif dalam sebagai seorang aktivis masyarakat orang lah, dekat Masjid Syafa'ah, dan kita bagian karya. Karya ni dia kalau dulu bagi Jawatan Tengah Seblok. Jadi tapi bila diubah jadi karya-karya ni, kalau dulu Jawatan Tengah Seblok, karya ni beberapa blok dijadikan satu karya. Atau 10 blok. Kemudian kita buat link dengan masjid. Kalau ada aktiviti nak kena dikendara ke, atau ada syarahan antara blok-blok, kita buat macam kita macam bridge dengan masjid. Jadi bila korban, tadi ustaznya yang pengusinya MRO dia Ustaz Aliatan, beliau ni Masya Allah lah, seorang yang tajam segi pentadbiran. Jadi Ustaz, jom kita buat korban kat masjid, Ustaz boleh je volunteer lah. Pasal dia tahu saya boleh potong kambing, saya berdagang daging. Jadi saya boleh lah. Tapi waktu tu saya banyak tolong butchering site. Jadi saya daripada situ macam dah kata orang dah tengok banyak dia punya rangkaian daripada dia macam korban ni mula daripada wet area. Wet area ni bahagian kandang-kandang dia. Kemudian bila dah sembelih, dia nak sembelih tu dah buat masih wet area. Lepas sembelihan nanti dia bagi skinning area. Skinning tu dah kira macam dah benda-benda kotor dah tak boleh masuk dah. Najis-najis dah tak boleh masuk. Satu blok, satu partition lah. Nanti bila dah habis, kalau sampai dekat butchering lagi, itu dah tak boleh nampak ada najis-najis kambing, tak ada darah dah tak ada. Itu dah bersih. Lepas tu packing lagi bersih. Dia ada dia punya tahap-tahap proses. Proses. Jadi kita tak boleh macam huri-huri macam dulu kan. Jadi cantik Ustaz Ali buat macam ni. Kemudian bila tu saya rasa sebelum COVID Ascus ni kalau ringkasan dia dipanggil bahasa orang putih ni Exporter Supply Chain Insurance System Australia. Dia panggil sistem jaminan rangkaian bekalan pengeksport Australia. Jadi ini kambing-kambing nak diimport ke Singapura ni mesti mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Ascus ni daripada pihak Australia. Jadi di situ MUIS dah terpaksa ketatkan cara penyembelihan ni. Yang ini daripada animal punya kandang pen dia, kemudian sembelihan dia, kemudian skinning dia, semua kena ikut peraturan Ascus. Itulah saya tengok ketika waktu SOP ni timbul, saya macam geram saja. Aku nak buat ni tak boleh, aku nak buat tu tak boleh. Betul. Nak kena ambil kambing kena cara begini, kena cara begitu, dah tak boleh style cowboy apa semua. Masa tu tak faham lah. Tak faham. Masih bujang lagi. Masih belasan ujung awal 20. Dianggap leceh lah mula. Dah biasa kita cowboy atas kambing tu, dah kenapa lah tak boleh cowboy. Habis bila nak tangkap, ada orang tukang cek, ada tu orang tukang ambil gambar. Dah kenapa ni kau menyebuk lah, menyampah betul dalam hati lah. Saya. Tapi bila as kita grow older, betul lah dulu kita cowboy kat dalam,
Diorang yang abang-abang dulu-dulu isap rokok kat kandang, tak ada benda. Buat cowboy, kita main-main dengan kambing, pikul kambing, heret kambing, tak ada benda. Dulu tak ada Dulu SOP zaman yang tak ada ni, SOP lah. Ni zaman-zaman tak ada SOP. Tapi bila as years goes by, kita tengok SOP tu, oh actually ada faedahnya, ada faedah. manfaatnya, dan binatang tu pun lebih happy dekat dalam. Setuju, Dan Ustaz. in terms of cleanliness, kenapa menyebut soda dan sebagainya, lepas tu letak chemical dan sebagainya, oh rupanya bau. Betul. Jadi kalau dekat situ Ustaz ni saya tengok, mula-mula saya pun begitu juga. Kita yang dah biasa dengan cara kata orang tradisi ni, rasa macam apa hal ni. Kemudian ada kata-kata, kenapa boleh dengar cakap orang yang bukan Islam, dia bilang kan. Tapi saya terfikir kita tengok dulu. Betul. Lepas tu Muiz pun pandai. Dia panggil kita pergi kursus dulu. Dia tu tak ubah sistem tu dulu. Jadi bila pergi kursus tu, dia tunjukkan tayangan video orang angkat kambing masuk dalam kereta, kemudian sembelih macam gergaji. Lepas tu dia tanya, kat mana ni? Ni kat Mesir, ni kat Mekah. Terkejut saya. Jadi rupanya kita negara Islam pun tak praktis itu, dia panggil animal welfare punya cara. Jadi bagi mereka, pernah terjadi satu waktu tu di Indonesia, diorang tarik cattle tu dengan ekor, orang pukul, orang jatuh dengan cara kasar. Rupanya cattle tu daripada Australia pula. Dah jadi isu. Jadi banyak masyarakat tak faham kalau di negara-negara yang ambil berat tentang animal welfare ni, dia jadi masalah politik sebenarnya. Na'udzubillah, kadang-kadang Perdana Menteri tu boleh turun sebab tak jaga kebajikan haiwan. Jadi begitu seriusnya. Tadi kita pun, itu yang jadi bila dia panggil dia punya sistem tu, dia panggil tadi, dia punya sistem jaminan rangkaian bekalan ekspor ni benar daripada Australia, daripada kandang dia naik ke kapal semua sampai ke kandang Singapura, sampai punya mesti ikut peraturan dia. Dan ni tak boleh macam kata awal-awal kita macam cowboy kan kat kambing, tapi saya tengok dia tunjuk cara tepuk haga-haga kambing tu lari, dia seorang dia boleh angkat dengan lemah lembut. Saya bilang inilah Islam. Betul. Yang ini berlaku ihsan pada haiwan sebelum sembelih. Saya tahu jadi cuma dekat awal kenapa dia kepung-kepung, pasal animal ni dia kalau tengok ada orang kat depan dia takut. Jadi stress level dia naik. Bila stress level naik, sembelihan daging dia pun tak sebaik yang kita harapkan. Boleh jadi macam bau lah, tak manis lah orang kata lah. Tapi kalau dia tak ada stres sampai ke table sembelih, jadi daging itu elok dia makan. Gitu lah cara teorinya. Jadi saya tengok then why not. Lepas tu kita dulu nak sembelih, saya tengok lah pakcik-pakcik kita lah, penyembelih lama, tapi kita respect juga lah ilmu dia orang. Tapi keluarkan badik karat, dah lama tak buka dah itu asal waktu tu. Jadi saya tengok depan-depan ke? kita pula tak, maksud dia sebelum nak prepare hari penyembelihan tu. Jadi maklumlah dah setahun tak sembelih. Gini orang kan badik-badik ini kebanyakan daripada dia pengen mild steel ke apa kan. Jadi saya tengok macam tak berapa bersih lah kan. Tapi macam saya kalau meniaga kambing, kebetulan kita pakai pisau semua stainless steel, mahal-mahal pula, tajam-tajam pula. Jadi kita tengok macam mana nak baiki susah lah. Pasal nanti kalau kita cakap dengan penyembelih yang veteran ni, alah aku dah buat di 30 lebih tahun dah, tak ada apa-apa pun, gitu kan. Jadi macam susah. Jadi bila Muiz buat undang-undang Eskers kata gini-gini, semua kena taat. Jadi slowly benar-benar badik pisau yang apa yang off size macam parang ada, macam pedang samurai semua dah tak ada lagi lah. Jadi yang ada alhamdulillah semua yang standard lah. Nak kambing sekian length dia. Tapi kita kat Singapura kambing je lah. Tapi kalau nak lembu, dia ada kaedah dia. Pasal saya bila pergi Malaysia, saya tengok orang-orang yang expert dekat pasal Malaysia ni ada lembu kan. Dan mereka rupanya memang well trained, diorang kerja kat betul luar negara. Tadi diorang tahu pisau yang mana sesuai untuk lembu. 10 inci ke atas. Yang kambing 7-8 inci cukup. Gitu. Lepas tu of course lah semua imported punya ni. Tapi pun bukanlah dari segi Islam soal siapa buat pisau tu, yang penting tajamnya. Tapi dah lah kadang pisau tu daripada dapat tengok sikit kebersihan kurang, tak tajam pula. Nak potong tali pun macam susah. Tapi kalau Eskers ni, dia syarat dia kalau kita letak pisau tu, taruh je, terpotong kertas tu, licin ni. Bila tengok, baru kita rasa
Macam cerita Piramli ke apa yang asal nak botak budak pakai parang tu. Ya. Dulu tengok orang gitu. main pisau dengan kertas apa, buang-buang kertas. Tapi bila dah masuk dalam bidang ni, masuk dalam bidang ni, bila diorang start tunjuk oh ini rupanya rasa dia. Oh ini rupanya sebenarnya kenapa nak pisau tu tajam. Jadi interesting, benda Betul. praktikal yang simple, test dengan paper je, tapi it brings a lot of change. Yes, Masya Allah. Daripada situ kita tahu kenapa diorang taruh SOP ni semua. Yes. Betul. SOP ni semua bukan untuk macam menyusahkan kita, tapi actually untuk standardize everything. Yes. Animal welfare, cleanliness, everything semua. Jadi semuanya memang teratur lah. Yes. Dah sekarang baru kita faham kan. Kemudian dia selaras dengan ajaran Islam. Betul. Dia tidak bercanggah sama sekali. Correct. Yang ada dulu macam ingatkan, yang macam Ustaz cakap, kenapa nak dengar orang kata yang bukan Islam kan? Tapi actually kita combine that aspects dua tu, kita jadikan SOP yang menarik dan also safe untuk penyembelih, animal handler semua, dengan kambing-kambing sekali lah kan. Betul. Bahkan bila kita laksanakan semua peraturan SOP dia, pernah tu zaman Presiden Muiz, zaman tu saya ingat lagi, Tuan Haji Alami Musa, Singapura dapat pengiktirafan bahawa slaughtering outside abattoir yang canggih, yang terbaik Singapura. Masya Allah. Kan? Jadi kita tengok Outside abattoir. betul. Pasal selalu memanglah kalau prosedur ni, kalau kat abattoir memanglah sepatutnya begitu. Yes. Tapi di luar pun kita mampu buat dengan ikut prosedur yang ditetapkan oleh ASKES. Jadi di sini Singapura, kalau dia kena faham gini, kalau kita langgar peraturan itu, kita tak dibenarkan import kambing ke Singapura lagi. Dan ini akan menjejas ibadah korban kita. Ya, dia ada macam demerit point itu kan. Dia kadang-kadang besar kata kalau kita tak betul, dia kasih red card lah kan. Kat sini memang tak betul sembelihnya, kasar, pisau tak tajam, lepas tu tak profesional dalam pelaksanaan butcheringnya, potong sebarang-sebarang aja kan. Semua dia ambil kira. Skinning dia pun nak kena cantik, jangan kambing tu masih hidup dah gantung, nak skin tak, dia tak kasih, mesti kena totally dead. Lepas tu how to determine the animal already dead? Dia bilang maksud 3B. Pertama kita tengok breath dia. Lepas tu tengok eye dia blinking dah habis. Lepas tu blood dia terpancut tu dah itu step. Dulu kita sembelih kita tengok agak-agak ini okey dah mati. Rupanya kawan tu masih hidup lagi. Masih tertendang. Jadi di sini kita tengok banyak ilmu-ilmu yang Masya-Allah lah tentang ilmu welfare ni kita dapat, dan ilmu ni kita boleh ambil dengan sesiapa saja, orang Islam dan orang bukan Islam, asal dia tidak bercanggah dengan syariat. Jadi itulah kita dapat protokol tu kita jaga dan betul. Selamat, dan bolehlah kita boleh kita tengok bila sekarang belajar ni, kadang saya pun masih belum mahir betul-betul slaughter dia satu kali potong tak, kadang masih nak confirmkan kali kedua. Pasti dulu-dulu kecil saya tengok orang potong macam gini. Saya belajar lah, tapi saya belajar yang saya suka perhatikan Ustaz Pasuni Maulan dengan Ustaz Salim. Saya tengok dia buat semicircle daripada kecil, pasal saya suka bawa kambing letak kat atas slaughtering pan tu kan. So saya perhatikan diorang daripada kecil, ini cara diorang buat. Bila saya besar dapat peluang, saya try. Bila tengok ada yang orang-orang lama-lama buat begini, tak sakit ke? Tapi bila dah slowly from there saya belajar lagi daripada ilmu-ilmu yang lain, dan kadang dapat, kadang tak dapat, tapi saya secara peribadi saya suka confirm 2 kali. Jadi betul-betul putus. Baik, kalau dalam lazimnya lah bila kita sebut ibadah korban ni, dia daripada perkataan qaraba lah, yang ini mendekatkan kita kepada Allah SWT. Dan tapi asal ibadah korban ni dia bukan penyembelihan. Iaitu misalnya contoh Nabi Adam kan, yang satu penternak, satu orang jual sayur-sayuran lah, tu dia bagi penternak, satu petani. Jadi bila dia suruh korban, maka apa yang punya ternak ni kasih haiwan yang terbaik. Lepas tu yang ini kasih sayur-sayuran, dia bilang Allah tak makan, apa nak kasih bagus-bagus, saya tak baik. Dia punya konsep itu. Jadi korban ni diterima, tapi waktu tak disembelih, mungkin dengan petir ke apa diterima lah kan. Jadi waktu tu
korban tu istilahnya mendekatkan daripada Allah. Jadi wahimah, apa saya ibadah mesti dekatkan daripada Allah. Baik kita ngaji Quran ke, atau kita pergi umrah ke, bawa apa, bukan melancong ni, pergi dekatkan diri, minta taubat, dekat diri daripada Allah. Itu konsep pertama. Tapi kemudian bila korban yang berlaku pada syariat Nabi Allah Ibrahim AS, itu daripada situ mula korban tu dah bentuk penyembelihan. Jadi dalam penyembelihan ini ada dia punya, kata orang, apa yang nak disembelih. Pasal saya pernah tengok satu orang tu slaughter macam very professional lah. Tapi dia betul dia bisik kat saya, Ustaz, sebenarnya saya sembelih bagus, tapi saya pun tak tahu apa saya sembelih. Jadi saya terfikir juga, bermakna segi kompetensi ada, tapi syariat apa yang disembelih, yang patut putus tu, urat mana yang putus, ni mereka tak berfaham. Jadi betul, saya buku ni sangat membantulah kalau macam apa, para pendengar yang podcast ni kalau nak dapatkan buku-buku ni, bolehlah dapatkan. Boleh beli Ustaz ni? Boleh beli. Jadi kalau banyak kita kasih diskaun lah. Jadi ni urat-urat yang dikatakan yang apa ni, cara pisau kita pun pasar dia kan. Kalau macam ini, dia misal katalah kita kata sini, boleh. Kita tengok yang ini dia panggil halkum dia. Halkum. Kemudian yang bahagian belakang ni dia panggil marik. Marik ni tempat makan, saluran pemakanan. Ini saluran pernafasan, trachea dia panggil. Kemudian pembuluh darah dia panggil jugular vein sama carotid artery ni kat sebelah tepi. Ni yang kena, segi wajib potong, halkum dengan marik ni mesti putus 100%. Hatta satu benang ada pun tak sah. Itu bagi mazhab kita. Kemudian yang kiri dan kanan urat ni, ini sunat. Tapi sunat yang sangat digalakkan. Kalau tak putus, dia haiwan ni lambat mati. Dia lambat mati. Jadi macam satu penyiksaan kan. Jadi kita anggap untuk elak khilaf, semua empat-empat ni mesti sembelih dan putus. Ini yang banyak orang tak tahu. Sebab itu kalau kita hadir kursus penyembelihan yang dibuat oleh MUIS, atau mungkin sekarang dibuat oleh kita sikit, atau mungkin syarikat penyembelihan yang lain, maka eloklah kita mesti faham dulu apa sebenarnya yang kita nak potong, yang sembelih. Kemudian satu, daerah mana kita nak potong. Pasal kata halkum ni, kalau kita belajar tajwid ni tempat kha. Kha ni dengan ghain ni dia dekat dengan lidah. Kat sini tak boleh. Pasal nanti yang terpotong lidah, bukan halkumnya. Jadi tak sah. Lepas tu kadang nampak very big gap, tapi tak mati-mati kawan tu. Nampak tak? Ataupun ke bawah sangat, itu dah jadi terpotong bahagian masa. Pun tak bagus juga. Yang paling bagus tempat ha atau ain. Itu kalau bisa tajwid lah. Interesting kan. Jadi kadang-kadang kita ambil taruh, kalau ayam tu dua jari lah daripada dagu dia sini, ni kawasan sembelih. Kalau kambing mungkin 3 jari lah. Tengok apa saiz kambing lah. Lembu ke 4. Lepas tu baru kita potong. Itu lebih kurang kita estimate lah kat mana nak potong. Baru cantik potong tu. Dan kalau cara potong macam orang dulu-dulu, cara dia panggil forward stroke tu, itu pun tak ada masalah. Bagi ke eskers, tarik ke belakang atau ke depan, tak timbul persoalan. Penting fast and satu kali potong. Tetapi ini tetapi juga kan, kita kan bukan pro. Kita sembelih kadang-kadang misal kata setahun sekali. Kita tak akan bukan macam kat Betua, mereka sembelih beribu ekor hari-hari, dan tentu lebih profesional. Jadi pihak eskers beri macam kelonggaran, asal you pergi latihan dan nampak you competent waktu dalam kita latihan tu, kemudian pada hari tu sekira tak sempurna, dia boleh kasih second, third. Semua dalam Islam pun boleh. Pasal kalau bisa kata-kata tarik, sekali kita tengok, kita check, bila dah sembelih kita check, alamak, alkohol benda tak jadi. Sewaktu dia masih hayah mustaqirah, masih kuat, lekas, kita sembelih sekali lagi. Masih boleh. Kerana dalam kitab, bisa katalah kita waktu sembelih, pisau kita tercampak. Jadi dia masih gerak-gerak, kita ambil, kita sembelih, itu dah kali kedua. Masih sah lagi. Selagi dia masih hayah yang kuat. Tapi jangan maksudnya lingah tu macam ni, yang haram tu gini. Kita dah sembelih, lihat sekejap, bisa ukur atau tengok WhatsApp, lepas tu continue, tu tak boleh. Itu tak boleh. Pasal ada renggangan masa yang lama. Jadi sini tak kira 1, 2 ke 3 kali pun kira sah. Cuma jangan sembelih macam gergaji. Itu tak boleh. Macam kita tarik sekali, nampak ada lagi. Lepas tu kalau bagus, sebab itu kita ada double knife. Kalau kita dah taruh, kerana kita dah taruh dekat dalam acuan tempat baldi air, kita tengok masih belum putus. Ambil satu lagi, lekas-lekas potong. Sebab itu penyembelih itu sendiri kena check dan tengok. Kalau tak boleh,
dah habis macam confident sangat sekali dah habis, saya pernah alamak tak putus dia dah mati tu kena bangkai, you tak boleh potong balik. Tapi kadang-kadang satu kambing mahal 700. Dia yang ribu-ribu pula lembu ke apa. Tak ada orang tak apalah, tak ada orang nampak. Ini tak amanah. Betul. Sebab itu dalam kitab Sabi Mutadin kata penyembelih ini mesti faham fiqh dan dia yang terbaik untuk menjadi penyembelih. Kalau tak ada jadi orang macam komersial aje lah. Dia sap, tak ada orang zap sekali lagi dah bangkai. Tak boleh dah, itu tak aci lah kata orang. Buat nak untung. Pasal siapa nak ganti ni? 2,000 ni contoh. Lembu kalah, kambing pun 700 kalau kena 3 ekor, kau jawab. Ya juga tu. Itu Sebab jadi itu di sini. seorang penyembelih tu dia kena ada ilmu Sahih. Betul, setuju Ustazah. Betul. dia kena ada ilmu. Dia kata kalau tak ada ilmu tu yang macam kaedah yang gergaji yang tadi Ustaz cakapkan, ataupun yang tak putus urat, yang ini semua elemen yang penting. Jadi kalau you all ni nak macam banyak orang sebenarnya nak tahu macam mana nak korban. Tapi tak tahu kat Singapura macam mana nak buat. Muiz tak ajar ke macam diorang tak tahu. Betul. Bolehlah datang kat Ustaz punya kelas. Ustaz punya kelas pada hari bulan berapa Ustaz? Nanti 9 Mei kita buat di 9 tempat Mei. Ihsan Isyun nanti alamat dia boleh tengok Nur Insan. Nur Insan. Insan dan Isyun. Pada 9 Mei Ustaz Kamsani dengan anak-anaknya InsyaAllah lah. InsyaAllah Tengok cara akan live kita demonstrate dan also bagi tahu teori dan juga try to do the practical. Walaupun kita tak ada korban bentuk live kambing, tapi teknik-teknik itu sangat membantu bila kita nak buat live nanti. Walaupun kita ada teori dah. Jadi pada hari itu kita tengok saja. Atau satu cara lain kalau macam you nak terlibat cara langsung sembelih sendiri waktu itu, pasal apa kadang-kadang bila kita tak ada saja-saja nak jadi volunteer sekarang pasal syarikat yang buat. Jadi kita tak boleh nak volunteer jadi penyembelih pasal syarikat ni ada penyembelihnya sendiri. Ada orang kalau tak ada nanti dia syarikat ni besok digantung lah pasal tak laksanakan penyembelihan dengan baik. Jadi satu caranya kita daftar sebagai kambing korban kat syarikat tu, lepas tu bilang kita nak sembelih sendiri. Itu peluang ni kita dapat sembelih. Itu cara lah. Itu satu cara lah. Live korban di Singapura ilat boleh. dia. Dan kalau dah bagi tahu, lepas tu bagi tahulah saya dah pernah attend korban dengan Majidah Training Center. Jadi yang punya syarikat confident lah. Okey. Dia guide sikit pasal you dah ada ilmunya. Itu satu cara lah untuk sembelih sendiri. Bahkan sunnah sembelih sendiri haiwan korban sebagaimana Rasulullah sembelih sendiri kambingnya. Hatta kalau macam perempuan tu boleh sembelih misalnya katalah pun sunnah diwakilkan kepada orang lelaki yang sembelih lah. Tapi yang tukang sembelih ni mesti mahir betul lah. Kena ada ilmu menarik. Kena ada ilmu. Pasal kita pernah tengok satu video yang guru kita kat Malaysia tu Salim, dia tunjukkan satu video. Video ni bila sembelih lembu tu diikat di tiang lama. And bila dia sembelih lembu tu, setitik darah pun tak keluar. Allah na'udzubillah. Pasal dia dah terikat dengan tali. Dia dah terikat dengan tali dah terlalu lama, dah tercerut lama. Bila dia orang sembelih, kita nampak dalam video tu jelas. Setitik darah pun tak keluar. Ini video yang dagingnya bangkai. Betul. Dan yang kena tanggung dosa mereka yang laksanakan penyembelihan tu. Because dia menyembelih seekor binatang yang bangkai dan dia menyeksa binatang tu. Itu yang kita tengok sedih juga orang kesian, orang dah bayar ribu-ribu satu ekor lembu tu. Dia contohlah negara seberang 2,000, 3,000, 4,000 ringgit. Walaupun itu duit titik peluh mereka kan. So itu kalau guru saya Tuan Haji Rafian, dia beritahu sebenarnya kalau orang tu competent, pisaunya tajam, sekali boleh putus. Lembu ke atau sekali tarik dia boleh, dia bilang. Dan kalau bagus yang tarik ke belakang. Pasal dia bilang depan tu boleh tak ada masalah lah, boleh juga lah yang mahir, tapi yang bagus ke belakang pasal tenaga tu lebih kuat. Jadi kalau pisau tu tajam, tahu tempat yang lembut macam yang tengah tadi, dia bilang tak ada masalah. Atau ibarat macam saya kasih contoh, macam tangan saya ni, okey, ini kepala kambing, ini kepala kambing, ini telinga kambing, ini telinga kambing. Kalau kita sembelih 4 jari sini, saya katalah 4, kalau di lembu, kalau kambing 3 cukup. Kat sinilah sembelihnya. Jangan bawah sangat, jangan dekat telinga. Pasal kalau dekat telinga nanti dia sembelih juga, tapi boleh terkena lidah. Bila terkena lidah, kita punya marik dan windpipe tu dia macam terkecut ke dalam. Jadi tak sampai.
Sebab itu dia mesti empat jari gini. Jadi kita sap gitu. Lazim biarlah orang banyak orang cakap sembelih dari sini ke sini, tapi jaga-jaga kan laluan pisau macam mana tu. Tu tempat kha tu. Hati-hati dia tempat ain bawah sikit. Tapi dari telinga ke telinga tu tak apalah, tapi ke bawah sikit. Nak jaga-jaga. Jadi jaga kalau sembelih ini jangan ni kita guideline dia, ini kepala, ini telinga, bawah sikit. Berapa jauh bawah tu? 4 atau 3. Kalau kambing 3 cukup. Kalau lembu mungkin 4. Dia kata situ je. Boleh. Tu tempat sembelih ni. Jangan sini sangat, jangan bawah sangat. Kalau bawah sangat dekat masa berat pula kita nak sembelih tu pasal daging. Ada daging. Dia gitu dah jarak dia. Dan itu cara sembelihan yang sunnah. Tak ke atas, tak ke bawah. Jadi supaya nak menjamin penyembelihan itu tepat. Lebih kurang. Itu kata tuan guru saya lah. Jadi saya bilang saya dah tengok dia sembelih dan kita pun pengalaman kita dengan Tuan Haji dah sembelih memang tak ada masalah lah kerana sekali tarik. Cuma maklum lah kita kan manusia dan keberanian kita masing-masing lain. Kata kita rasa macam ada macam dah potong ke belum ni? Tak apa, masuk sekali lagi. Itu cara dia. Saya kalau secara pribadi paling seram, paling tak syok bila tengok kambing yang ada tanduk, badan dia terlalu gemuk. Bulu dia terlalu tebal. Ya Allah. Betul. Kalau kena dapat macam tu, memang stres sikit. Sebab tu kadang-kadang bila datang Singapura, kami-kami ni botak sikit. Dia botak Dia kan. panas pun ni. Panas. Jadi kadang mereka dah shave, dah kurang sikit. Jadi bila sembelih tu agak senang. Jadi sekarang ni tahun demi tahun, kita tengok package keluar. Mana-manalah pihak. Saya buat, Ustaz buat, mana-manalah masjid pun semua buat. Jadi apakah hukum dia tu untuk melaksanakan ibadah korban? Kadang orang bilang dulu kecil aku dah buat. Sekarang aku nak kena buat lagi ke tahun demi tahun? Okey. Dia kalau bab hukum ni begini. Kalau ibadah korban ini dalam firman Allah Syaitan Rajim surah Al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Lepas kita kerjakan solat Id, maka berkorban, sembelihlah korban kamu. Itu dia dalil lah. Kalau nak hadis dia panjang sikit, mafhum dia. Kalau kita tengok dekat sini kitab saya, ni kitab saya sih pasal saya buat kan. Tapi daripada rujuk banyak kitab. Dia kata dalam hadis, tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya korban yang lebih dicintai Allah selain daripada menyembelih haiwan korban. Maksudnya kalau kita pada hari itu jangan buat kerja lain. Jangan pergi cuti ke. Tapi kalau wisata korban tak apa. Pergi tengok televisyen, hiburan hari raya ke, jangan. Sesungguhnya haiwan korban itu pada hari kiamat kelak akan datang beserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulu dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah korban itu menyentuh tanah, ia pahalanya telah diterima sisi Allah. Maka beruntunglah kamu semua dengan pahala korban itu. Ini cerita pasal hukum tadi. Jadi bagi mazhab Syafi'i, korban ni sunat muakkad. Sunat muakkad. Sunat muakkad ni sunat yang sangat digalakkan. Kita jangan salah faham orang kita sunat sunat Ustaz tak payah buat tak apa. Jangan. Sunat ni macam kerja overtime, dapat duit. Duit buat tak overtime. Buat. Dia macam itulah. Dapat pahala lebih, buatlah. Tapi bagi mazhab lain macam mungkin Imam Malik, Imam Hanafi, dia wajib. Sebab itu orang India ni dia macam ambil berat sikit. Betul. Lepas tu satu lagi khilaf, apakah kita boleh sembelih ini untuk orang dah mati? Ini pun ada khilafnya. Jadi kalau kita yang pengendali korban ni, kita tengok gini. Kalau mazhab Syafi'i, sembelihan itu sunat. Tapi bagi mazhab Hanafi wajib, kambing korban tu wajib. Dan kita pula di situ, kita kalau baca bismillah pula sunat, bagi mereka wajib. Jadi bila kita tukang sembelih, kena baca bismillah lah, walaupun sunat. Kuat-kuat sikit. Pasal orang mazhab Hanafi happy. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tapi tak perlu baca takbir hari raya tau. Ada orang takbir hari raya kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilah. Tak payah. Dia takbir ni bismillah Allahu Akbar saja. Tapi kalau orang lain dah ramai nak takbir, tak apalah, tak salah pun tapi takbir lah. Tapi itu tidak ada anjuran. Betul. Tak ada anjuran. Bismillah Allahu Akbar aja dan kita bila tukang sembelih ni, setiap kali nak sembelih nanti semua takbir. Kalau contohlah kalau satu orang tu sembelih 30 kali, dia penat juga. Haus tu. Kena main tape je terus. Jadi begini, segi hukum Imam mazhab lain wajib buat korban, bagi Imam Syafi'i sunat muakkad.
Dan sembelihan pula jaga bismillah kena kuat. Pasal apa? Meraihkan apa orang-orang mana apa India Muslim yang nak korban dengan kita. Jadi orang happy. Pasal bagi dia baca bismillah wajib. Kita sunat. Sunat di sini kalau terlupa tak ada apa-apa. Kemudian bila sembelih tak, kita pastikan semua urat-urat tu putus. Jangan Imam Syafi'i halkum dengan marik saja. Jugular vein dengan carotid artery itu sunat. Itu pun tak mau kisah habis juga. Pasal mazhab lain wajib juga. Jadi di sini kita kena, pasal itu kalau kita tak tahu fake, kita hanya tahu sembelih je, ada masalah kat situ. Jadi kita kena faham bahawa sembelihan ini dia segi hukum bagi mazhab Syafi'i sunnah muakkad, dan bagi mazhab lain dia jadi wajib. Jadi kita sembelih nak keluar pada khilaf, buat benda betul yang macam kita buat macam wajib juga. Jadi kita lah selamat daripada khilaf. Boleh boleh segi insyaAllah. hukum je. Terima kasih Ustaz. Dengan Forza, kita pause dulu. Yes. Nanti kita akan move on to other question-question yang lebih interesting insyaAllah. Dia lagi interesting So Yes. for now, kalau mana yang nak join Kurban punya courses, ni tahun sekali Ustaz. Tahun sekali. So boleh Ambillah peluang. boleh pergi boleh visit Majidah Training Center punya IG, and from there you can see all the information. Sign up over there. Ada tiny URL /kurban if I'm not wrong. Kalau tak silap. takut salah pula kan. Tapi yes, correct. tinyurl.com kursus kurban /kursus kurban. Yes. So from there you can enter. Masih ada masa lagi ni. Masih Masih ada slot Ustaz Boleh. boleh insyaAllah Okay, so kita go on a break. We'll be back after this insyaAllah. Okay, alhamdulillah.